Ayanda tak ayanda? Tak ayanda. Bawang tu tak kena potong. Bawang tu tak kena potong Ini ingat apa ayanda cuma tahu mengarah ya. Dekat rumah potong bawang. Nak 80% 90% air. Acik-acik teka nak masak apa ni? Lobak potong bawang. Betul lobak mana? Lobak tak ada lobak. Biasa pegang mancing, joran. Kali ni kena pegang masak dapur. Mesinnya. Bos, mesin mana? Joran. Joran mana bos? Apa? Joran mana? mana? Joran apa? Joran nak mancing. Joran. Nak mancing, umpan dah ada ni. Oh alamak. Muka gangster. Tapi kena potong bawang. Ini namanya gotong royong geng. Dia tiba. Dekat sini silap kalau acik datang pun acik tiba tolong potong bawang. Alamak. Dia auto teringin rasa nak sama-sama buat. Best kan gotong royong? Tu yang best. Alung macam dah biasa Macam anak 6 Alung. Alamak. Dia tanya Dah buat pun bro. Inilah kerja aku. Oh ya betul juga. Alung dulu kerja kedai makan. Bukan kerja. Dia ada kedai makan kot. Oh ya. Toki kedai Patut makan. dah laju toki kedai makan. Saksi. Ha. Sempat time tu. Ini toki apa ni? Tengok baju macam oi lubuk sepang campsite. Oh. Toki potong bawang. Dua toke potong bawang. Toki potong bawang. Dia ada hilang bau. Uish.